Hai semua, ini Abang Salim. Malam ni Abang Salim nak ajarkan kaedah. Uish, lain macam akak ni. Jangan macam-macam. Jom, ketahui cara semak, bayar, isi minyak dengan terminal syarikat minyak di kaunter dalam. Oyen dah bersedia? Oyen? Mana Oyen ni? Oyen! Oyen! Mula-mula, semak pengesahan menggunakan MyCard di terminal syarikat minyak. Selepas pengesahan, baki budi 95 akan dipaparkan di skrin. Seterusnya, beritahu berapa banyak minyak kita nak isi. Ya, Kak. Berapa nak isi? RM60. Baiklah. RM60. Ya, saya faham. Jangan ganggu saya. Tidak! Lepas ni, bayar aja. Lepas bayar, bolehlah isi minyak. Apa hal tu Abang Salim? Mana pula akak tadi? Weh? Oh, betul! Cacat! Lega rasanya. Senang je kan? Lepas ni nak isi minyak, ingat je. Semak, bayar, isi minyak. Jangan lupa, semak kelayakan dan baki budi 95 di portal Budi Madani. Info lanjut, layari portal rasmi Budi Madani.